Assalamualaikum. Okay guys, belakang aku ni ada meter box untuk TNB, Tenaga Nasional Berhad. Okay, persoalannya bagaimana korang nak apply untuk dapatkan meter TNB dekat tanah lot kosong, sama ada kebun, dalam hutan ke ataupun dalam taman. Okay, let's go. Okay, bila rumah dah siap, korang mestilah ada DB kan, distribution box. So bila dah ada distribution box tu dan rumah 80% siap, korang boleh terus apply masuk meter. Korang submit dekat kontraktor berdaftar TNB, diorang akan buat kerja. Faham? Dan korang kena bagi tahu korang nak, sama ada korang nak pakai yang 3 fasa ataupun 1 fasa. Macam ni, yang ini 1 fasa. So kat bahagian tepi ni tengah ni ada sungai. Tengah ni ada sungai. So elektrik kat sini tak ada tau. Tiang elektrik sini tak ada. Jadi ni ada 2 tiang tambahan. Tu satu sebelum sungai. Seberang sana tu memang dah ada tiang. So kat sebelah sana tu dibuat connection kat sini, tambah satu dan tambah satu tiang untuk kat sini. So kat sebelah ni, jiran-jiran sebelah ni akan seronok lah. Bila dah ada tiang macam ni, seronok lah. Boleh ambil supply dari sini je, tarik sana, ke sana dan ke sana. Jadinya bila korang dah ada tiang satu kat sini, korang boleh terus apply dekat TNB, dapatkan lampu kat tiang tu. Sebulan tak silap aku RM15, RM10 macam tu lah. Dalam rate macam tu lah, tak silap aku lah. Ke rate lain RM60, tak tahulah kan. So aku rasa RM10, RM15 macam tu. Last time aku dengar lah yang terbaru. So korang boleh dapatkan lampu kat situ satu untuk tiang. Bila dah ada tiang macam ni. Ini tiang yang berdekatan dengan rumah. Ini tiang sebelum sungai. Dan diambil daripada tiang balik-balik pokok tu. Itu tiang main daripada belah sana. Maknanya jalan besar kat sana. Dia ambil bawa kat sana sebab belah sana banyak perumahan. Banyak rumah lah. Rumah kampung. Nah sini tak silap aku ada satu je kat rumah kat sana. So antara requirement yang kita perlu adalah dapatkan bil jiran sebelah. So bil jiran sebelah yang berdekatan itulah. So diorang ambil lah bil jiran berdekatan sebelah kan. So itu antara requirement yang perlu untuk submission dokumen.